Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dapat berpeluang untuk menjadi sebahagian daripada petani regeneratif di Malaysia. Ramai orang yang mahu bertani secara lestari dan juga menghasilkan makanan yang berkhasiat dengan kos yang masuk akal. Tetapi memang susah untuk mencari orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Dengan sebab itu, kami akan melancarkan Persatuan Pertanian Regeneratif Malaysia untuk membuat satu platform di mana semua yang mempunyai pemikiran yang sama untuk bertani secara lestari. Di sini RFM sedang belajar daripada rakan persatuan bagaimana mengintegrasi biri-biri dalam ladang RFM. Persatuan ini masih baru, tetapi dengan bantuan daripada member dalam persatuan, kita boleh mempelajari banyak-banyak perkara seperti pertanian lestari, livestock integration, menggunakan teknologi untuk ladang-ladang kita dan banyak lagi. Satu agenda yang PPRM ialah mengadakan workshop-workshop dalam beberapa bulan yang kehadapan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menjadi seorang petani regeneratif, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan daftar di PPRM.